Okay, malam ni aku nak ceritakan sikit pasal sejarah zamrud. Lombong zamrud di Colombia. Nama dia Chivo. Chivo ni asal dia dulu, dia penduduk asal lah. Yang duk usahakan kan, macam kita lah kan, penduduk asal usahakan. Lepas tu Sepanyol mai, mereka ambil daripada penduduk asal, mereka kerah. Mereka kerah penduduk asal untuk kerja mereka lah. Kerja kan, habislah orang kampung pun semua hasil dapat kat Sepanyol kan. Lepas tu tiba-tiba dia orang kata macam kalau tempat kita ni macam tenggelam lah. Tiba-tiba dia tenggelam dan hilang selama 200 tahun. 200 tahun dia hilang. Lombong Chivo ni 200 tahun dia hilang. Datanglah Mamat ni, dia kaji, dia cari balik Lombong Chivo ni, macam cerita movie lah kan. Dia cari dekat manuskrip lama, dia tanya kat rahib apa semua kan. Pandukan tu lah dia masuk balik dalam hutan apa semua, dia cari, akhirnya dia jumpa. Selepas 200 tahun Lombong Chivo dijumpai semula, dan dia usahakan dengan kawan dia apa semua lah. Lepas tu berlaku perang dunia kedua apa semua. Banyaklah kisah Chivo ni, sedih gak lah. Nak beritahu bukan senang Dan maksudnya satu-satu lombong mereka nak kekalkan, nak dapatkan hasil, nak jual, bukan senang nak dapat sebiji-biji zamrud macam ni bang, bukan senang. Tama-tama nak cari yang grade, yang api, color, macam-macam sejarah, macam-macam kisah di belakang dia. Yang ni bukan Chivo lah, yang ni Zambia. Okay, nak tahu lagi kisah pasal zamrud, boleh follow. Lombong Chivo ni antara lombong yang orang kata yang lama lah, antara yang terlama. Banyak lagi lombong lain, cuma antara yang terlama di Colombia lah Lombong Chivo. Satu lagi Lombong Muzo. Okay, terima kasih, boleh follow.